Okay, Assalamualaikum. So hari ni first time aku nak buat vlog. So sebab sepanjang aku hidup aku tak pernah nak buat vlog. So hari ni first time aku nak try buat vlog. Vlog ni pasal aku just nak pergi JB daripada Pening. So kita akan tengok apa yang ada kat JB. Ya, kena follow SOP lah, jaga SOP. So kita kena pakai mask, kita kena cek suhu, jaga kesihatan apa semua. So jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Gerak dulu bos. So kita sekarang ni on the way nak pergi KL dulu. Ambil lagi 2 orang sebab baru lepas daripada Ipoh. Ambil seorang ni. Ni dia. Nak pergi Puncak Alam dulu, lepas tu pergi Meru Kelang. Ambil lagi 2 orang and then kita orang terus pergi shoot JB lah. So nantikanlah video kat JB. Tengoklah apa plan kat JB. Tak tahu apa lagi plan. So tunggu je lah. Okay, sekarang kita dah sampai Kuala Selangor. Kuala Selangor kepala botak dia, Latar. Yang asal Latar. So ini apa? Driver hari ni. Yang ini tunjuk jalan lah. Nampak tak? Tu. Ni tunjuk jalan. Oh, teruknya. So kita nak pergi ambil Fahmi dekat Puncak Alam. So kita keluar jalan ni. Tak tahu jalan mana, so kita ikut je lah wes. Dia bagi lokasi kita pergi. So jumpa kat rumah dia lah Assalamualaikum. Okay, kita sekarang ni kita dah ambil Fahmi dekat Puncak Alam. So sekarang kita kat Puncak Alam, kita nak bergerak ke Kelang. Ambil Syakiri. Oh, Meru, bukan Kelang Okay. Alamak, macam mana aku nak angkat pakcik ni. Alamak, pakcik. Okay, cik. Terima kasih. Tu pakcik dia. Tu pakcik. Lihat yang tadi kita masuk ni. Lupa nak buat konten pasal pakcik tu tak bagi masuk. Tapi kita nak gerak pergi sebelum Meru. Sebelum Kelang, Meru. Okay, tunggu kat sana pula Okay, dah tukar driver. Tengok, ada orang duduk belakang. Lagi seorang je tinggal. Gerak dulu bos. Okey, sekarang ni kita dekat Meru Kelang, tengah nak makan tengah hari keju. Tak payah. Tak payah macam tu. Okey, kita makan tengah hari dekat Hassan Bistro. So, bersama semualah. Semualah ada. So kita makan dulu sementara kita sebelum kita nak pergi terus JB. Keju. Kita makan. Syok.
sekarang kita dah sampai JB Kempas. So dah 9 jam kita dalam kereta. Kenapa Fi nak cakap apa? Fahmi nak cakap apa 9 jam dalam kereta? Alright je. Kalau campur daripada Pening semalam 12 jam juga. Betul Mak? Benar. Ini busy. Ini busy dengan siapa ni? Siapa kau? Okay, so kita nak pergi check in hotel sekejap. Nak pergi dekat Almas. Ini pergi saja untuk member. So check it out. Baru sampai dekat mana ni Angsana Mall Johor Bahru. Angsana Mall Johor Bahru. Kita lagi makan jap. Kita lagi makan jap. Ni Simus buat keputusan lambat dah. Boleh tak ni? Jom. Sampai Angsana. Sampai Angsana. Lagi makan jap. Kat mana tadi B5 Johor Bahru. Kita makan jap ah.